Cuba jujur, meja solek kau sekarang buat kau semangat bersiap atau buat kau nak baring balik? Sejujurnya, benda pertama yang buat hati rasa tenang bila masuk bilik ada ruang cerah, kemas dan ada satu sudut khas yang buat kau rasa seronok duduk depan cermin. Meja solek jenis ni memang bagi perasaan tu. Dari jauh lagi, cermin LED bulat dia terus jadi fokus utama bilik. Cahaya lembut yang sekata buat ruang nampak lebih bersih, lebih moden dan lebih selesa untuk urus diri setiap hari. Bila duduk depan meja ni, baru perasan kenapa meja solek macam ni laku keras. Hampir semua variasi berkongsi satu benda penting. Susunan dia memang direka untuk kegunaan sebenar, bukan sekadar cantik dalam gambar. Cermin LED bukan setakat hiasan, tapi betul-betul bantu bagi pencahayaan yang jelas untuk pakai skincare, solekan, kemas kening, pakai contact lens atau sekadar sikat rambut. Cahaya datang terus ke wajah, bukan dari tepi, jadi tak perlu lagi berpusing cari tempat paling terang dalam bilik. Permukaan meja yang luas dan rata memudahkan susun barang harian. Skincare yang selalu guna, perfume, berus solek, alat rambut, semuanya boleh dicapai tanpa selongkar beg. Pada kebanyakan variasi, memang ada laci simpanan di bahagian bawah, sesuai untuk sorok barang kecil supaya meja sentiasa nampak kemas. Ini yang buat meja ni praktikal untuk jangka panjang, bukan jenis meja yang cantik seminggu lepas tu jadi tempat longgok barang. Bahagian rak kecil di atas meja pula jadi tempat display yang kemas. Barang yang kerap ambil boleh disusun ikut kategori. Bila semua ada tempat sendiri, rutin pagi jadi lebih cepat, malam pun lebih tenang. Kau tak buang masa cari lipstick, tak stres tengok meja berselerak dan tak rasa malas nak duduk depan cermin. Reka bentuk kaki meja yang ringkas dan moden pula buat hampir semua variasi. Nampak serasi dengan pelbagai konsep bilik. Sama ada bilik kecil, bilik sederhana atau bilik remaja, meja ni tak nampak berat dan tak buat ruang rasa sempit. Inilah persamaan paling kuat antara variasi jimat ruang, nampak kemas dan mudah dipadankan dengan perabot sekeliling. Bila dah guna, meja ni bukan lagi sekadar meja solek. Dia jadi sudut peribadi. Tempat untuk tarik nafas sekejap sebelum keluar rumah. Tempat untuk buka makeup lepas seharian penat. Tempat untuk urus diri, jaga penampilan dan perlahan-lahan bina keyakinan diri. Setiap kali duduk depan cermin LED tu, rasa macam ada ruang sendiri yang tenang dan tersusun. Kalau kau tengah cari meja solek yang bukan sekadar cantik tapi memang praktikal, mudah dijaga, ada pencahayaan, ada ruang storan dan sesuai untuk rutin harian, meja solek jenis ni memang antara pilihan yang paling berguna. Sebab hampir semua variasi berkongsi fungsi sama. Cermin LED, ruang susun barang, laci simpanan dan reka bentuk moden yang jimat ruang. Kalau kau rasa jenis meja ni yang bilik kau perlukan sekarang, terus pergi tengok variasi sesuai bilik kau dan segera check out sekarang sebelum stok cantik-cantik tu habis.